Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-Imran ayat 70. Karena rahmat Allah ke, hai Muhammad, sikap kata tabi lemah lembut gawatnya. Sangkira kata ke tak latih dan dasar duduk tu kadang dia urung-urung sedantu akan hidup tinggal kata. Maka tak maaf ke gawatnya dan tak lagi ampun gawatnya. Dan musyawarah dengan awaknya dalam urusannya. Berarti kata cok tak bentuk dengan fikiran bulat, maka terserah dua perkara bakpol tu. Kebit-kebit Allah laknat guru yang taukai. Bagaimana tafsir ayat Al-Quran ini itu bermakna yang baca karo Al-Imran ayat 50. Asbabun nuzul itu baca karo Rasulullah, di saat kamu rindu dan mencen ke dona, kamu sampai pada tempat yang mulianya, teringat pada berdemuh nari, pada berdemuh kelek nari mulia dan pesan-pesan dari generasi kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pamulia kamu, drone tam nemekala bahawa kehadiran yang mulia dunianya nak untuk kebutoi dan bersempurna akhlak manusia. Innama bu'ithu litammima makarimal akhlak. Dalam perjalanan bab kerja misi dan tugas kerasulan, terbukti bahawa junjungan kitanya nak salah satu generasi Allah yang paling cerdas akhlak dan paling lambung budi pekerti. Sampai-sampai Allah menyata bahawa dronenya sebagai sebuah tauladan yang patut dicontoh oleh banyak umat manusia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyata bahawa Rasulullah mengirim utusannya untuk intak rahmat dan sipra kasih sayang ke bandung as-salam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ternyata dalam hudik si ura-ura junjungan katanya drone yang hantam ni kegau, hantam ni cemarut dan hantam ni kutuk atau ni laknat berhati ke musuh sekalipun. Rasulullah Ashraful Anbiya drone memberi nasihat ke kamu supaya baik bunyi-bunyi. La tagzab, la tagzab. Nariknya ulang-ulang sampai 2 kali supaya kamu ingat betul wasif-wasif yang mulia ini. Kamu kali merenung wajib ternyata dalam hudik turoro yang tak mulia Rasulullah drone-nya hantam bunga. Baik ke pormoh ni ummahatul mukminin atau sahabat-sahabat drone ke anumian atau ke pembantu di rumah hantam mendesu menangke lagi akan juga oleh Anas bin Malik radhiyallahu an yang tom tinggal di rumah Rasulullah kira-kira selama 2 tahun.
Ke kamu agam oleh Rasulullah kain cik nepingan bahawa ulun lako yang paling jero naga yang sayang ke permoh. Dan nariknya diulang lo dalam wasiat penulia donian. Hai manusia, memang betul kata nak yang detik-detik ada permoh tu. Tetapi pada apa urang bino nak hak cik yang pasti-pasti ada kata. Ingat, permoh katanya sebagai amanah Allah dan katakan kahwin atas izin Allah. Oleh sebabnya tak timang permoh tu hujur-hujur berlemah lembut sebab permoh kata naga rakan dan pembantu kata yang paling setia. Rasulullah Sayyidul Mursalin neperintah bertanya supaya kabeh kubut yang jero berlaku adil. Batak pihak tu urang yang hendak senang bertanya. Dan berlaku cara adil. Batak pihak tu urang yang hendak tengok galak. Tak tengok hendak galak kurangnya tapi tetap dia harus berlaku adil. Dalam hai pedang keadilan Allah peringat bertanya dengan terang-terang. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Rasulullah bertam dan lebih ingat ditanya bahawa di dalam perang hanjir tagai-tagai ruh dapoh urun doha urun bina dan anaknya. Drone bertam ditanya supaya tatup ayat urang lain, baik umalai urang dan jaga kehormatan urang lain, lebih-lebih dalam sesama Islam tu. Menangkap pesan kedua Rasulullah dalam haji wada. Hai manusia, lagi yang ditanya percaya bulannya bulan haji nak ke bulan suci, uronya uro Arafah, nak ke uro yang paling suci, kutanya kuta Mekah, sebab kuta yang suci, menanjik Jawa dan harta urang Islam yang suci. Ditanya hanjir dacok harta urang lain dengan hanasah. Pulang mandung barang-barang yang keamanah berkata upah milik yang sah. Baik kadang-kadang kita kira tiga supaya kita nyopi hana kita kira tiga. Rasulullah SAW menanam sabda bahawa orang Islam sejati, orang Islam yang betul, nak kewate orang-orang Islam lain selamat di baridah dan jaro kopnya. Ini siro orang iya bertanya, mana je orangnya anak selamat, anak karena lidahnya ada kena tidak kata. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pangulian di segala pangulian neperintah orang bertanya supaya berjerok dengan tetangga, dengan jiran. Batat ujungnya anak kaban agama yang nyo kementerian baju yang ka lu tapo le guru nak kema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.